Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Geng Suara Belia. Geng Suara Belia merupakan satu podcast di mana kita menyediakan platform kepada belia-belia di Malaysia untuk menyuarakan pendapat, membincangkan isu-isu semasa dan membincangkan apakah solusi terbaik untuk negara kita. Soalannya, kenapa belia? Belia bakal menjadi pemimpin negara masa depan. Jadi lebih baik belia sekarang ini bincangkan semasa dia muda untuk menyelesaikan solusi masalah hari ini agar kita dapat menikmatinya di masa hadapan. Jadi jangan lupa untuk like and subscribe. Bersama kita pada hari ini, Saudari Syahidah merupakan pengasas dan presiden GSB dan presiden dan pengasas juga untuk Persatuan Empathy, betul? NGO Empathy, betul? NGO Empathy. Terima kasih Syahidah kerana bersama pada hari ini. Hari ini kita nak membincangkan isu topik yang menarik yang itu mengenai penglibatan ataupun kedudukan wanita, terutamanya belia, di dalam medan politik. Ada yang mengatakan wanita ni hanyalah memenuhi kota. Ada juga mengatakan wanita ni hanyalah untuk menampakkan sesebuah parti itu as inclusive as possible. Tapi wahalnya bukan. Jadi hari ini kita nak membicarakan isu-isu semasa mengenai wanita dalam politik. Apakah peranan yang boleh dilakukan oleh pihak lelaki? Apakah peranan yang boleh dibuatkan oleh pihak wanita? Dan sebenarnya what is the best solution untuk memastikan suara-suara wanita dapat didengari di Malaysia. Bukan saja didengari, tapi dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh wanita. Jadi Syahidah, kita melihat bila sembang politik dan sebagainya, ramai dah menteri-menteri dapat jadi menteri-menterinya daripada wanita. Bukan saja politik, malahan dari segi ketua Governor Banks, kita dah ada 2 daripada kaum wanita. Even Timbalan Perdana Menteri pun kita dah ada daripada wanita. Tapi persoalannya, masalah kita lihat sekarang ni, data Parlimen mengatakan jumlah peratus wakil rakyat Malaysia di Parlimen tak sampai pun 14%. Dan pandangan Pelensis ada mengatakan suara wanita dalam politik ini sebenarnya semakin mengecil. Ataupun ia sekadar mendatar ataupun stagnan. Apa pandangan Syahidah? Okey, pada saya lah, bila kita tengok wanita di Malaysia pada masa sekarang ni, dia dah menonjol dah sebenarnya. Dah memang ada menonjol, cuma tak berapa ramai yang menonjol tu. Okay. Dan kita tengok, bila kita tengok persen ataupun peratusan wanita di Parlimen baru 14%. Padahal sasarannya adalah 30%. Betul. Jauh ke belakang. Okay. Dan bila kita tengok Malaysian Gender Gap Index contohnya, kita baru 0.096 yang ke bawah. Kalau ikut ranking pun kita masih bawah dalam representasi wanita dalam politik. And bila kita tengok apa peranan wanita ni bukan semata-mata peraih undi, penyokong, nak memenuhi kuota semata-mata. Kita sekarang dah tengok ada banyak wanita yang memang aktif, yang memang berpengalaman, yang memang ada jaringan network yang besar. Dan kita dah tak perlu dah tengok yang politik ni didominasi oleh lelaki sahaja. Sebab kita tengok perempuan sekarang dah ada access education. Actually apa isu dia? Kalau sorry for my ignorance, sorry for my tak berapa mungkin memahami masalah wanita. Kenapa perlu kita letak kota 30% kepada wanita? Kenapa keperluannya sebenarnya? Okey, ada beberapa pendapat yang menyokong kuota ni 30%. Okay. Ada yang rasa macam 30% ni macam kita meletakkan ceiling. Macam sampai 30% je dah cukup dah, tak perlu. Tapi pada saya, sebabkan persen kita, representation kita dalam politik masih dalam 14%, which is terlalu jauh. Apatah lagi nak ke 30%. So kita kena letakkan kuota tu. Sebab apa? Daripada kuota dia sebagai KPI lah. Daripada sasaran ni akan ada dokumen-dokumen dasar,
program yang melibatkan wanita dalam politik. Sebab tu perlunya dasar yang macam ni, dan saya rasa bila pengukuhan tu lah, enforcement dalam kalangan penglibatan wanita tu dia perlu dikukuhkan lagi lah. Contohnya macam bila contoh dalam parti politik, struktur parti politik sekalipun, contohnya bila kita letak kan, calon wanita selalunya letak dekat kerusi-kerusi marginal, Betul. dekat kerusi-kerusi yang susah, yang sukar, yang memang red zone, red spot. So kita tak nak benda ni berlaku. Kita nak wanita diberi equity yang secukupnya dan dipastikan ada peluang yang sama walaupun susah. Okey, menarik. Tapi ada sudut pandangan mengatakan kan, disebabkan kita ada kota ni, we try to set a quota 30%. Masalah bila kita set kota ni adalah semua parti-parti politik, ataupun tak kisahlah dalam parti politik ke dalam MNC, GLC dan sebagainya, kadang-kadang diorang meletak kota ni menjadi halangan, di mana diorang tak memikirkan based on merit, tu satu. Kedua, diorang just main letak je calon ataupun potential leader just for the sake of nak memenuhi 30% tersebut. Jadi persoalan paling penting adalah, jadi bukan ke patut kita based on merit, kelayakan. Bukannya sebab kau wanita, sebab kau berkulit macam ni, diletakkan posisi di atas. Saya faham. Apa yang aku nak direct ni lebih kepada perdebatan antara macam patut ada persen tu, patut ada kuota tu pun, ataupun tak patut ada kuota tu. Betul. Tapi pada saya lah, bila kita cakap tentang 30% macam ini, adakah ini sekadar kosmetik semata-mata? Adakah semata-mata untuk mencapai macam letak je lah, tangkap muat je lah mana-mana wanita? Betul. Tak, ini adalah untuk pemberdayaan wanita sendiri. Bila ada 30%, dasar ni, KPI ni perlu dicapai, maksudnya enforcement tu perlu berlaku. Dan bila kita cakap tentang wanita yang perlu struggle untuk naik ke dalam dunia politik, dia perlu diberi peluang yang sama juga. Betul. Dengan ada merit dan sebagainya lah. So maksudnya sebelum ni the problem adalah dunia tak kisah saja politik, bisnes sebagainya, ialah dilopori oleh lelaki. Gatekeeper lah, ayat mudah dia gatekeeper. Jadi bila kita ada kota ni, dia membuka sedikit ruang untuk wanita masuk ke dalam atau di dalam dunia politik ataupun bisnes untuk menonjol. Betul. Sebab pada saya, starting point dia berbeza juga. Contoh kalau perempuan, kita bezakan dengan lelaki dengan perempuan. Perempuan terikat dengan rumah tangga. Correct, betul. Terikat dengan keluarga. Betul. So perlu macam menjaga rumah tangga dan sebagainya. So starting point dia pun dah lari. Contoh bila kita tengok lelaki, bila kita cakap saya nak masuk politik lah, kita nampak lelaki tu dia nak kejar cita-cita. Tapi bila perempuan dia kata dia nak masuk politik, terus siapa yang nak jaga rumah tangga dia? Dia ni status berkahwin dia macam mana? Muka dia ada ke tak? So adakah itu sampai level macam tu politik di Malaysia? Kita tak nak benda tu berlaku, sebab tu kita letak 30% kuota supaya starting point mungkin berbeza tapi akses tu dinaikkan. Actually good point bila kata ada muka tu. Sebab sorry to say, kita melihatlah kan, dunia kita sekarang ni the ayat is don't judge the book by its cover. But technically speaking, people judge by its cover. Dan kebanyakan calon-calon yang dia letaknya adalah calon-calon yang ada muka. Dan dilihatkan sebagai, untuk saya merasakan dia, wanita tu digunakan sebagai satu, saya cuba nak menggunakan perkataan yang tak ni, cover page lah. Maksudnya diorang prioritaskan mungkin beauty dia dulu rather than her merits, kepakaran dia sebagainya. Maybe seseorang calon tu memang ada kepakarannya, memang dia expert on this field, tapi public dan parti meletakkan dia sebagai calon, priority dia adalah sebabkan kecantikannya. Sebab apa? It can gain more views, can gain more vote dan sebagainya.
Saya tak nafikan lah. To be honest, saya agak kecewa dengan benda tu. Agak sedih sebab dia melambang. Dia menjadi simbolik yang adakah wanita ini semata-mata kosmetik? Adakah wanita ini sebagai simbol saja? Adakah kita patut dijadikan poster girl semata-mata? Sebab sebenarnya ramai lagi yang saya jumpa wanita-wanita yang memang ada merit yang berkebolehan. Cuma dia perlu diberi ruang lah. Sebab tu saya cakap kita utamakan insight, kita utamakan kualiti. Dalam gabungan Suara Belia contohnya kita utamakan kualiti. Sebab tu kita tak pentingkan siapa presiden, siapa timbalan, adakah tu perempuan ke tak. Tak penting pun semua tu. Yang penting dia boleh buat kerja, dia buat di akar umbi, jalan, teruskan untuk dia sebagai, walaupun dia perempuan. Kita guna merit tu. Dalam parti Syahidah, dia merupakan presiden untuk gabungan Suara Belia ataupun gabungan. Timbalan pun perempuan kan, betul? Ya, betul. Ifah. Okey. Agak menarik sebab dari segi Parlimen Belia yang lain, kita lihat mungkin, correct me if I'm wrong, tapi kebanyakannya adalah lelaki dan even timbalannya lelaki. Tapi untuk gabungan, dia lain. Presidennya wanita, timbalannya pun wanita. Adakah itu memang peranan strategi korang ke atau macam mana? Ni bukan strategi yang macam kita nak angkat ini adalah parti wanita semata-mata, bukan. Kita nak tunjukkan betapa progresifnya JSB ni, gabungan Suara Belia ni, bila kita angkat merit seseorang tu tanpa dengan mengetepikan jantina dia. Kita tengok Ifah, saya bagi contoh kan, timbalan presiden saya sendiri. Walaupun beliau, kita tahu dia perempuan, tapi dia ada sisi-sisi tegas dia yang dia boleh menggerakkan jentera, menggerakkan orang dalam gabungan Suara Belia. So saya tak nafikan, tak perlu untuk saya tengok dia perempuan, nanti tambah lagi perempuan kat kepimpinan. Sebenarnya perempuan bukan kosmetik semata-mata. Benda yang diperlukan strong dalam politik adalah kualiti, kepimpinan, pengalaman, jaringan network dan kepakaran dia dalam sesuatu industri atau expertise. So kita tak perlukan jantina ni untuk menjadi meritokrasi dalam dunia politik lah. Kita nak lebih advance dan lebih progresif dalam benda ni. So kita tak tengok jantina. Sebab tu kita tengok kalau dalam Malaysian gender gap pun terlalu rendah kita di Malaysia. So kita tak nak lah benda macam tu terjadi. Okay, menarik. Okay, let's come back to the conversation tentang wanita dan politik ni kan. Actually what is the root cause lah? Apa masalah utama yang menghalang wanita masuk ataupun berkarya dalam dunia politik? Bukan saja politik lah, let's be fair, dalam dunia bisnes dan sebagainya. Kalau dekat Malaysia ni kita boleh kata ada faktor culture lah sebenarnya. Sebab kita agama rasmi kita pun Islam. And kita pun tahu yang lelaki lebih cenderung untuk memimpin daripada perempuan. Dan tapi kita kena tahu juga Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah juga bercakap pasal benda ni, yang tak ada halangan untuk perempuan menjadi pemimpin kecuali sebagai khalifah yang nombor 1 tu. So tak ada masalah pun dalam benda ni. Dan saya rasa masyarakat cuma kurangkan stereotip tu lah yang mengatakan wanita tak boleh memimpin dan sebagainya. Dah tak perlu timbul soalan ni sebab kita dah ke arah masa depan yang AI dan sebagainya. So kita dah tak perlu berdebat dalam isu wanita boleh memimpin ke tak. Itu dah terlalu terkebelakang dalam soalan ni. Betul, setuju. And saya rasa benda yang berkenaan dengan satu culture. Yang kedua lebih kepada struktur politik tu sendiri macam yang saya cakap tadi. Contoh macam kebanyakannya pembuat keputusan atau pemilih dalam calon pilihan raya contohnya kan. Pembuat dasar selalunya lelaki, total lelaki. Memang lelaki banyaknya. Mungkin contoh bukan kita semua tengok parti presiden, lah. Majoriti parti lah. Parti-parti luar lah contohnya kan. Dan bila kita tengok yang menempatkan calon-calon tu adalah lelaki juga. Yang membuat kata putus untuk tempatkan calon ni dekat mana. Kita dah tahu yang macam contoh calon wanita selalu ditempatkan di tempat-tempat marginal atau yang susah. Manakala calon lelaki di tempat yang lebih selesa. Kawasan selamat dan sebagainya. Persentage nak menang tu lagi tinggi. Dan dia lebih nampak aura, orang kata nampak aura lah dan sebagainya. Tapi bila kita tengok maksudnya struktur hierarki dalam politik itu sendiri dah melambangkan betapa dikuasai oleh lelaki. So bila kita tengok calon yang susah nak menang dan tidak diwakili dalam sidang parlimen. Contoh kita tengok Parlimen Belia lah katakan. Kita tengok Belia kebanyakannya majoriti adalah wanita juga. Kita tahu benda ni. Tapi bila populasi dalam sidang parlimen
walaupun rakyat populasi wanita ramai, tapi dalam parlimen sikit sangat. Adakah itu boleh diterjemahkan menjadi ruang polisi awam? So tak sesuai lah, macam rakyat banyak wanita tapi pembuat polisi tu banyak lelaki. Betul tak? Saya tak sama, wanita tak fairly. sekarang lebih 50%. Lelaki. Lebih lah. Perempuan 47% lah, tak silap saya. Okey, menarik. Kita lihat, okeylah, let's say dah tubuhnya kerajaan dan sebagainya. Selalunya wanita diletak sebagai menteri, portfolio mesti dia portfolio yang akan jaga Menteri adalah wanita. menteri wanita ataupun Menteri kebajikan. benda-benda yang macam stereotipnya adalah ini macam makcik punya hal lah. Sorry to say, tapi itu persepsi yang kita lihat lah. Jadi agak jarang kita dengar mana-mana negara di mana, maybe ada, tapi kebanyakannya macam menteri kewangan or even menteri yang menjaga kerja raya, majoriti selalunya lelaki. Jadi pandangan Syahidah macam mana? Okey, contohlah kalau saya kata, kita bagi senario lah contoh kan. Wanita diletakkan sebagai Menteri Pertahanan, orang boleh terima ke benda tu? Menteri Pertahanan, okey. Tapi saya dah tengok beberapa, saya pernah jadi ikon belia Kementerian Dalam Negeri dan saya tengok beberapa kepakaran banyak dipegang oleh wanita juga dalam Kementerian Dalam Negeri. Tapi kenapa orang macam masih stereotip macam Menteri Pertahanan tak boleh, dia kena laki, dia kena garang, dia kena besar, dia kena tegas. Tapi padahal kepakaran tu bergantung kepada strategi, Betul. polisi, dasar, dan wanita boleh achieve benda-benda macam tu. Kepakaran tu ada dalam wanita, ada certain wanita boleh achieve kepakaran yang macam tu. So saya tak nafikan dan saya tak pernah memandang rendah, saya tak pernah memandang serong yang wanita tak boleh pegang kata-kata senario wanita boleh jadi Menteri Pertahanan. Jadi people judge by the cover lah kan. Tak boleh lah letak macam benda-benda yang lembut, benda-benda yang girly, benda-benda yang macam perempuan sikit, okey kita bagilah wanita. Okay. Contoh macam dalam parti politik ada sayap wanita. Kenapa tak wanita dijadikan timbalan ataupun dia bukan semata-mata duduk dekat sayap wanita sahaja. That's a good point. Let's say lah kan, kita tinggal suasana di mana is a utopia, di syurga utopia kan, di mana tak perlu pun ada sayap wanita, tak perlu pun ada sayap wanita muda ataupun pemuda dan sebagainya. Semua orang sama je. Is it possible to be achieved? Itu pada saya masih utopia lah. Sebab kita, to be honest, kalau katakanlah sayap wanita tak ada, semua jawatan dipertandingkan biasa kan. Correct. Tapi kita tahu ada stigma daripada masyarakat yang kata macam dalam parti politik kena diketuai dan dipimpin oleh perempuan dan sebagainya. Okay, menarik. Dan saya juga secara personal pernah bertanding dalam ada nama Persatuan Siswa-Siswi Islam Perubatan Universiti Melaya. Dan masa tu saya bertanding untuk YDP yang dipertua. Bila lawan saya adalah calon yang dipertua yang lain lah. So kita tahu laki dan perempuan, kita tahu itu adalah persatuan Islam. Dan agak mustahil untuk wanita memenangi dalam pertandingan yang macam tu. Tapi saya cabar diri saya untuk dapatkan jadi YDP. Tapi saya tak menang lah time tu. Sebab kita dah tahu dah memang time tu pun ada cai, ada macam-macam lah. Ada beberapa strategi lah daripada kroni semua pihak lain lah. Sebagainya. Okay, fair enough. Tapi saya dari situ saya terfikir yang kenapa perempuan tak boleh memimpin walaupun dalam persatuan Islam sendiri. Okay. Itu agak macam mencabar dalam status quo lah. Status quo lah macam tu. Okay. So alhamdulillah masa Syahidah berjaya masa tu lah. saya dalam persatuan tu lah. Okay. Dan saya jadi timbalan YDP je lah. Faham. Okay, I mean that's a good achievement. Tanya. Okay lah, kita dah borak what is the root problem, apa yang patutnya dilakukan dan sebagainya. Tapi di end of the day, yalah, saya sebagai lelaki, I cannot understand apa yang wanita nak, apa yang nak mahukan. I can never do that. Same goes kepada wanita pun tak akan faham apa lelaki nak, apa yang lelaki mahukan. But for this topic, sebenarnya saya dah lihat apakah wanita mahukan sebenarnya dalam politik.
kita mahu representasi, kita mahu hak kita disuarakan lah. Dan apa yang saya boleh nasihatkan kepada orang yang nak menjadi calon wanita, perempuan yang nak jadi calon, walaupun dia sekecil-kecil budak perempuan pun, yang bermimpi, yang ada dream untuk menjadi calon untuk menjadi terlibat aktif dalam politik. Saya cadangkan benda ni memang bermain dengan banyak benda lah, jaringan, pengalaman, kepakaran. Take time. It's okay, tak apa, ambil masa je sebenarnya. Sebab saya rasa macam benda ni walaupun kita tahu didominasi lelaki, kalau betul kita ada kualiti yang macam tu, kalau betul kita ada Gs, nilai politik, pegangan politik yang kuat, yang baik, masuklah dalam politik. Jangan ragu-ragu, abaikan barrier, abaikan cabaran-cabaran yang anda hadapi sebagai perempuan, tak apa, teruskan tembus kepada dunia politik tu. Saya tak rasa benda tu jadi masalah lah. Okay. Alright, thank you for the sharing. Saya harap kita akan ada lagi perbualan-perbualan seperti ini dalam masa depan. Terima kasih lagi again. Syaidah ada lagi last word nak sampaikan? Tak ada yang saya dapat saya nak cakap. Untuk yang tak tahu lagi, Parlimen Belia Malaysia ni wujud, memang ada. Dan kita daripada gabungan Suara Belia, kita mengetengahkan idea belia yang bekerja daripada akar umbi, dan kita mengetengahkan agenda pendidikan, dan kita ada progresif kita. So saya harap semua boleh join Parlimen Belia, tak kisahlah nak undi parti mana. Yang penting pilih yang terbaik untuk masa depan anda. Alright, terima kasih Syaidah. Terima kasih Go. Podcast ni dipowered dan disponsorkan oleh pihak Outreach Coffee. Dia merupakan sebuah kafe yang berada di Bukit Bintang. Jadi kita berterima kasih pada Outreach Coffee sebab kopi diorang pun bukan biasa-biasa, dia sedap. Macam sekarang ni saya minum Americano Passion Fruit. It's a very unique taste, and come and support them. Thank you guys. Assalamualaikum.